Kita ada beberapa soalan. Ya. Ha. Mana? Ha. Ha. Apa tu? Baik. Suami suruh buat air, isteri duk ngopek anak, duk nyusu. Bila kita suruh dia buat air, dia kena bangun, kena letak anak. Jadi soalan tak ke jadi zoling, kena letak anak gitu? Jawabnya tak zoling. Zoling ni wada'u syai' la fi martabati atau la fi mahalli. Kita melakukan satu perkara tidak kena pada tempat ni. Adapun meletakkan anak lepas tu pergi buat air, kena tak pada tempat ni? Kenalah, tu dah tu. Nak takkan dia ambil anak letak dalam beseng. Baru tak kena. Neh, apa dak kata zoling gitu. Dah tak pelik. Neh, cuma kita timbang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau dia tengok dia tengah buat kerja, nak jadi sasa suruh buat air lagi. Lepas ngopek kat gigi, buat air deh. Baru cara dia. Maknanya pergauli mereka itu dengan baik. Itu cara dia. Ada pula di situ takbir kita. Nah, kalau kita tengok dia tengah basuh, tengah apa tahu dah, sengeleng nak suruh buat air. Tu mana dak bijak takbir ataupun kita bodoh. Faham? Tapi yang kita peliknya, bini waktu ngopek lagi ni. Tu yang kita pelik. Nah. Ni kau baru. Contoh-contoh lah. Jangan marah.